satu-satunya kedai dekat dalam negeri Melaka yang menjual menu eksotik. Yang ini baru betul-betul rare guys. Satu set talam eksotik yang menghidangkan daging landak, daging rusa dan talapia ori daripada Temeloh Pahang. Tu sebab saya cakap tadi dekat Melaka memang kedai dia sahaja yang menjual menu rare macam ni. Dalam satu set talam ni korang akan dapat hidangan landak masak lemak cili api, rendang rusa, talapia goreng, sambal belacan dan juga ulau-ulaman. Yang tak pernah rasa daging landak, korang cubalah rasa, dapatkan pengalaman korang makan menu eksotik macam ni. Rasa liat-liat macam ayam kampung, kena dengan masak lemak cili api yang pekat dan pedas berapi, confirm terangkat. Rendang rusa ni boleh tahan juga sedapnya. Ini time raya makan dengan ketupat, lemang tak pun pulut kuning. Memang raya orang kaya jadinya. Tak lupa juga set nasi Arab talam yang memang menjadi pilihan orang ramai dekat sini. Dihidangkan dengan satu talam nasi Arab, kari kambing, kambing grill, ayam mandi. Boleh share 4 ke 5 orang satu talam ni. Nak makanan macam pasta, mushroom soup dan nasi goreng chicken grill pun ada juga. Air dekat sini pun ada pilihan menarik. Macam ni dia buat style mocktail punya style. Untuk korang yang nak beli daging landak, daging rusa pun ada jual juga dekat sini. Bolehlah korang masak kat rumah. Kedai ni memang ada lesen yang sah untuk penjualan menu-menu eksotik macam ni. Lokasi kedai ni dekat Bandar Jasin, Melaka. Nama kedai Kari Kambing Cikgu Anwar. Nanti free, datanglah singgah sini bawa family atau kawan-kawan korang.